Nama Wenderson bek kanan AS Monaco kini kembali menjadi sebutan semula. AC Milan memang meminati pemain ini cukup lama, tapi mereka ada satu masalah utama, iaitu harga pemain tersebut terlalu tinggi. Milan kena jual pemain dulu sebelum boleh membuka ruang dalam skuad mereka. Setakat ini tiada perkembangan konkret sebab rundingan agak sukar dengan AS Monaco. Sekarang kita beralih pula kepada Luka Jovic. Dalam tempoh 48 hingga 72 jam akan datang klausul lanjutan automatik dalam kontrak dia akan tamat. Kalau tiada sebarang perubahan pada minit-minit akhir, Luka Jovic akan menjadi ejen bebas pada hujung minggu ini. Setakat ini tiada tanda-tanda yang AC Milan akan sambung kontrak beliau. Jadi besar kemungkinan Luka Jovic akan tinggalkan AC Milan secara percuma. Kesimpulannya, Milan sedang mempertimbangkan banyak option yang ada, tapi untuk Wenderson mereka perlu menjual dulu baru mereka boleh dapatkan Wenderson. Dan untuk Jovic pula, keputusan akhir akan dibuat sebelum hujung minggu ini.